Jack merupakan enhanced human terakhir yang masih ada di dunia ini. Dia dilahirkan dengan satu misi sahaja, mengemudi sebuah mech dan menentang musuh. Saat rangkaian sarafnya bersambung dengan jasadnya, dia serta-merta merasakan mesh itu menjadi sebahagian daripada dirinya sendiri. Dia meluncur keluar dari pangkalan tanpa ragu-ragu. Mengikut taklimat misi, 2 unit armored core musuh telah dikesan berhampiran kawasan runtuhan. Objektifnya mudah, musnahkan mereka sepenuhnya. Namun di tengah perjalanan, peluru mula mengunci sasaran ke arah Jack. Setiap butir peluru meledak tepat mengenai mech miliknya. Jack mengaktifkan perisai tenaga dan nyaris maut. Dia membalas dengan satu tetakan pedang yang jitu, menghiris musuh dengan kemas. Namun selepas bertukar serangan seketika, Jack menyedari ada sesuatu yang tidak kena. Kedua-dua unit itu bertindak dengan koordinasi yang sempurna. Satu khusus dalam pertempuran jarak dekat, manakala satu lagi memberikan bantuan tembakan jarak jauh. Ini pasti model baharu yang dikerahkan oleh musuh. Namun, tidak kira betapa hebat koordinasi mereka, bagi Jack ia sekadar memerlukan sedikit usaha tambahan. Dia menyalakan bilah plasma dan menyerbu ke hadapan tanpa ragu-ragu. Selepas memusnahkan unit terakhir, dia mengesan lebih banyak sasaran mencurigakan di kejauhan. Jack menjadi semakin teruja. Lebih banyak musuh yang tewas bermakna ganjaran yang lebih tinggi untuk misi ini. Namun, saat pintu besi gergasi di kawasan runtuhan itu terbuka perlahan, sebuah jentera raksasa yang menjulang tinggi muncul dari dalam. Jack pada mulanya menyangka ia akan menjadi pertarungan yang mudah, namun dia menerima pada akibat sikap terlalu yakin. Misil memenuhi ruang angkasa. Di bawah serangan bertubi-tubi, Jack hanya mampu melarikan diri dalam keadaan panik. Apabila perisai dan simpanan tenaganya semakin susut, kehancurannya hanya menunggu masa. Dia tahu melarikan diri bukan lagi satu pilihan. Serangan balas adalah satu-satunya peluang untuk dia terus hidup. Jack menetak raksasa itu dengan satu serangan tunggal dan memecut terus ke angkasa. Walaupun dia berjaya menumbangkan raksasa tersebut, pendakian pantas itu menyebabkan dia hilang kesedaran. Ketika dia hampir terhempas ke bumi, satu suara tiba-tiba bergema di mindanya dan mengejutkannya. Walaupun dia nyaris terselamat, baki tenaganya jelas tidak mencukupi untuk menumpaskan dua pengejar yang semakin menghampiri di belakangnya. Hanya satu jalan yang tinggal. Jack menceroboh masuk ke dalam kubu kuat musuh untuk mencari tempat mengisi semula tenaga. Sebaik sahaja dia berjaya merempuh masuk, suara di dalam kepalanya bersuara lagi. Tempat ini nampaknya lokasi di mana Jack pernah menjalani proses pengubahsuaian fizikalnya dahulu. Namun, buat masa ini, mengisi semula tenaga mech adalah keutamaan. Pesawat musuh yang mengekorinya masuk menjadi mangsa mudah baginya. Bagaimanapun, apabila perisai itu dibuka, apa yang muncul di hadapannya adalah seorang manusia yang masih hidup. Tanda pada badan lelaki itu mendedahkan kebenaran dia sama seperti Jack, seorang manusia di pertingkat kebolehan yang dilahirkan di dalam makmal. Tak kala lelaki itu mengangkat tangan memohon bantuan, Jack teringat kembali penghinaan dan ejekan yang pernah dilaluinya di kota-kota manusia. Perlahan-lahan, dia menghulurkan jari robotnya dan menekan kepala lelaki itu. Akhirnya, Jack menarik balik tangannya dan berbisik sendirian, "Tiada sesiapa yang seperti aku."